Gaduh betul. Tapi sebab saya dah tak ada orang belakang ni bercakap dalam telefon kan, macam dia seorang je yang ada partner Kau dengar tak dia? Kuat betul dia bercakap dengan handphone. Cina biasalah. Kalau bercakap dengan telefon satu bangunan ni kalau boleh dia nak bagi kasih tahu orang. Dunia ni dia punya sajalah. Dia sajalah duduk sini. Dia sajalah makan di sini. Makan itu telefon. Cina mainland ke? Asal tak tahulah. Asal tak tahu nak bezakan. Macam mana nak bezakan ni? Sama je semua. Bumi ni dia sajalah ambil. Pukul 12 PM ni jangan lupa YT Asla, okey? Asla say demam. Hai demam. Saya Asla. Okay, thank you. Panas sangat. Awal minum kopi. Ini ialah coklat. Asal tak minum kopi. Ada sambungan jadi sentak semalam ya. Sambungan dekat konten Asla. Kita orang memang tak puas hati dengan each other. Asla minta maaf. Kenapa nak minta maaf? Why did I do wrong? Nothing. Why should I minta maaf? Oh, Bro Zuka, thank you for the train. Duduk. Yes, tak sukalah buih atas ni. Sumpah semak. Orang nak minum air, bukan mau kasih minum buih. Orang tu tengok aku pelik so good. Pika mengamuk ke? Ya. Pika mengamuk dan Harry juga mengamuk. Korang kena make sure mental korang tu bagus, dalam keadaan yang baik. Sebab konten ni dia boleh buat apa, ada adrenaline korang berdebar-debar. Tak sabar nak tengok. Ya, go. Pukul 12 PM dia boleh buat korang rasa sakit hati, takut dan marah. Korang akan rasa takut sebab kat konten ni Pika bergaduh dengan Asla dan Harry pun bergaduh juga. So konten ni boleh buat korang rasa berdebar-debar, sakit hati, marah. Jadi siapa-siapa yang agak-agak ada darah tinggi, ada anxiety attack, korang kena tengok dengan kawan, okay? Like, jangan tengok seorang-seorang. Sebab kalau korang tengok seorang-seorang, korang boleh kena heart attack.
Kalau ada kencing manis tak boleh. Ada kencing manis, ada penyakit 3 serangkai. Nak tengok boleh, tapi kena bawa teman. Kena ada bimbingan rakan sebaya ataupun bimbingan orang yang lebih tua. Senang cerita kena tengok 2 orang lah. Kalau korang ada 3 serangkai, ada kencing manis. Sebab benda ni, konten ni memang orang kata boleh buat jantung berdebar. Korang yang tak boleh minum kopi pagi-pagi nanti jantung berdebar tu jangan tengok sorang-sorang lah konten ni. Kena ada kawan. Sebab konten ni sangat emotional, main emosi. Bukan prank. Memang boleh jadi point orang tulis dekat thread ni. Berapa minit? 30 kot? Ke 28 minit? Macam tu lah. Konten ni memang konten kasih makanan dekat haters thread. Darah B+, yang mana yang ganjil-ganjil. Kalau korang rasa hidup korang tu ganjil, korang kena tengok dengan kawan. Tak boleh tengok sorang-sorang. Kalau nak tengok sorang-sorang, make sure jangan tengok dalam gelap. Sebab benda ni penting untuk kesihatan korang dan diri korang. Takut korang kena heart attack, takut korang nanti masuk hospital sebab tengok Asla punya konten ni. Korang memang betul-betul orang kata sangatlah emotional konten ni. Asal tolong doakan. Apa tu? Ya, sangat menakutkan. Dia ada peraturan sikit. Konten ada peraturan. Sebab itulah Asla post pukul 12.30 hari. Sebab konten ni kalau tengok malam-malam korang anxiety attack nanti. Korang berdebar-debar jantung, kena heart attack, semua kena buah pinggang tiba-tiba bergegar. Dia punya tahap berdebar tu. Konten ni bukan prank. Kalau prank Asal dah tulis dah dekat caption, prank Harry. Tapi ni bukan prank. Bertinju sudah kami ni. Korang tengok Asla punya tangan. Korang nampak tak? Pika cakar. Dia macam dia cakar tangan Asla guna kuku dia tajam hari tu. Nampak ni? Lepas tu korang tengok ni. Asla punya kuku pun hampir tercabut. Pika dia tarik Asla masa tu. Lepas tu dekat sini, dekat lah, korang tak nampak lah, ada lagi satu. Dekat Asla punya sini ada bekas geseran cakaran. Macam sap gitu. Sebab tangan dia macam dia nak lempang Asla kan. So dia angkat tangan dia, sap tercakar muka Asla kat sini. Habislah. Memang dah. Asla buat uppercut tak? Upper down, upper left, upper right, semua upper moon semua Asla buat. Gaduh betul-betul konten. Gaduh betul-betul. Kenapa nak konten-konten bergaduh ni? Betul-betul. Konten ni sebenarnya game. Okay, Asal bagi sikit sinopsis lah. Sebenarnya konten ni ialah konten game. Di mana Asla ajak Daka main. Harry yang ajak sebenarnya. Mula Asla tak nak ajak Daka. Lepas tu Harry yang ajak, macam kata kita collab dengan Daka. Ada dalam konten, korang kena tengok. Sebab memang real, memang Harry yang ajak Daka. Okay, lepas tu kita orang main gula yang Squid Game tu kan Asla beli dekat Korea. Korang ingat tak? Asla baru buat sekarang konten tu. So ajaklah Daka main benda tu. Lepas tu ajak Daka main-main, tiba-tiba Pika macam koyak. Sebab dia punya gula bulat tu dah pecah awal. Dia jadi marah. Dia kata apa tu, aku punya rupa ni tengoklah macam mana susah, diorang punya senang. Macam tu lebih kurang. So start
So start daripada situlah pergaduhan berlaku, di mana Pika dengan Daus ni dia orang macam tak puas hati. Dia orang dapat yang susah. Kenapa dia orang dapat yang susah? Sebab dia orang kalah main Osom. So dia orang dapat yang susah. So dia orang macam perli-perli lah. Pika macam perli-perli kata, korang punya senang boleh lah. Macam gitu. So lepas Pika marah sebab Asla kata pemenangnya Asri dan losernya Daka. Lepas tu Pika mengamuk. Dia marah kat situ. Jadi puncanya dia marah tu sebab masih lagi terasa pasal konten JJ Sentak malam tadi. Dia macam terbawa-bawa perasaan tu ke dalam konten Asla. So kita orang bergaduh dalam konten ni. Lepas tu Harry marah lah. Harry pun marah macam, Pika, kau jangan macam gini, bla bla bla. Dah berbaik ke belum? Biarlah. Kalau kawan tu kawan sajalah. Tak kawan tu tak kawan lah. Oh, saya tak boleh tengok sebab saya ada bila waktu nak tidur saya akan fikir nanti dah mati. Benda awak ni. Sebelum nak type tu fikir dulu mau cakap apa. Sebab kata habis tahun bermasam muka. Sampai award dinner AI team nanti bermasam muka ni. Ini kalau saya terjumpa Pika ni bertarik rambut lagi kami. Kalau terjumpa dekat highway ni, Pika langgar ni Asla. Asla dengan Pika hampir dah bergelut, dah nak tercabut dah tudung semua kan. Lepas tu Aisyah datang pertahankan. Macam, korang janganlah macam ni, gitu. Anak tudung sanggul ni dah tarik macam ni dah. Dah tarik dah sanggul. Kenapa tak boleh tengok? Sebab belum keluar. Pukul 12 sekejap lagi baru keluar guys. Setelah buatlah konten minta maaf dengan Daka. Kenapa saya nak kena minta maaf? No. Saya tak bersalah dalam hal ni. Sebab itulah korang kena tengok konten ni. Pukul 12 PM kejap lagi baru korang tahu the whole story macam mana. Why should I say sorry? Patutlah tak bergerak. Oh yelah, sebab belum lagi. Itu Asla set premium. Korang dah pergi dekat YT Asla, korang tekan button notification on tau. So korang pergi tengok, tekan button notification on pukul 12 PM hari ni. Kejap lagi je, lagi 2 jam je lagi. 2 jam sahaja lagi. So dalam masa 2 jam ni korang pergi mandi, bersihkan diri, pergi cuci kepala, conditioner, hemas, pakai scrub, semua lawa-lawa, wangi-wangi. Lepas tu pergi order makanan dekat GrabFood, pergi masak Maggi ke apa ke, ikut korang nak telonggang terbalik. Lepas tu pukul 12 korang dah standby depan TV, depan iPad, depan telefon, depan laptop, tengok konten Asla, okay? Tengok time premier baru best sebab kita boleh sambil tu meluahkan perasaan dekat live chat tu. Korang sakit hati, korang tulis je dekat live chat ni. Korang suka, korang tulis je dekat live chat. So sambil tu korang boleh meluahkan perasaan. Itulah kelebihan and keseronokan tengok time premier ni tau. Sebab sambil tengok korang boleh luah perasaan juga. Kenapa semalam tak boleh buka? Sebab hari ni baru post adik oi. Pukul 12. I told you. Today, not yesterday. Today, 12 PM, 12 tengah hari ni.
Tengok time premium tak ada iklan. Betul-betul. Itu lagi satu best. Tengok time premium tak ada iklan. Itulah yang best. Saya dah tak boleh dah minum kopi. Nak muntah aku. Asal boleh minum sikit je. Biar nak berbaik dengan Pika. Malas-malas lah memang sampai hujung tahun je macam ni. Biar je. Sampai hujung tahun je. So kat mana? Kat kafe. Asal tengah tunggu Grab. Pada kata air coklat, saya memang suka menipu pun. Bukan percaya tu. Kenapa? Korang rasa siapa yang salah? Orang yang menipu salah ataupun orang yang percaya salah? Sebenarnya ialah orang yang percaya dan orang yang menipu, dua-dua salah. Asal ada job ke? Ya. Korang ingat saya ni tak ada job ke? Ha? Korang ingat saya ni tak laku, tak ada job? Saya ni nak ambil review pun saya bertapis tau. Yang mana saya rasa macam tak sesuai dengan saya. Macam review-review apps dating apa lah, saya malas nak ambil. It depends lah, depends pada review tu. Oh, thank you Lela bagi review. Saya tak percaya korang gaduh betul-betul. Saya malas je nak cakap. Pulang korang nak percaya ke tak nak. Kita tak boleh nak paksa orang percayakan kita ataupun sukakan kita. Kita just jadi diri sendiri. And percaya ataupun tidak itu suka hati korang lah, lantak korang lah. Tapi saya ada bukti dalam video, dalam konten saya. Itu dah cukup dah untuk saya membuktikan. Okay? Saya tak perlukan beria-ria untuk buat korang percaya. Tak perlu. Korang rasa dah nak end live? Kejap. Korang Grab asal dah call dah. Grab asal dah call. Asal nak gerak sekarang. So asal nak end live korang pukul 12 tau. Korang sorry tak sempat nak buat live kejap lagi. Sebab Asla ada kerja. Sampai je tempat ni memang nak kena shoot dulu. Fokus dengan klien. Asal naik Grab. Dalam Grab tak boleh pakai live, nanti kena violation. Ayah saya pun Grab. Yay. Okay guys, so kita jumpa lepas pada pukul 1 asal settle shoot kot. Dia ambil 3 jam. 3 jam starting 11 ke 12 1 okay, pukul 2 asal free. So pukul 2 silakan buat live balik. Hari ni tak masuk kerja, Sabtu Ahad cuti. Okay, baik korang asal end live dulu. Nak minta tolong semua orang pergi on notification. And jangan lupa pukul 12pm masuk Asla punya YT, okay? 12pm masuk YT Asla. Make sure kita tengok sama-sama dekat live. Asal boleh join preview tu. Preview pula. Premier Asal boleh join. Cuma Asal tak boleh nak buat live. Okay, bye guys. Jumpa pukul 12pm dekat YT Asla.